Para ulama dan umara perlu bersatu bagi mengukuhkan Islam serta mengelak berlakunya perbalahan di kalangan umat Islam, terutama dalam zaman yang serba mencabar pada masa kini. Ketua Menteri Datuk Seri Insinyur Idris Harun berkata semangat bersatu antara pemimpin agama dan golongan pentadbir amat dituntut sebagai usaha menyatu padukan umat Islam yang berpuak-puak serta bercanggah antara satu kumpulan dengan kumpulan lain. Kita tak dapat berhimpun seperti mana kita berhimpun pada malam ini kalau negara kita tidak berada di dalam keadaan yang aman dan makmur. Keamanan dan kemakmuran itu juga kita nak panjatkan syukur setinggi-tingginya kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keamanan dan kemakmuran itu pula dia tak datang secara tiba-tiba. Pipih melayang bulat bergolek tidak ada. Ia datang dari sebuah struktur yang tersusun rapi. Tambah beliau lagi, sesuatu kepimpinan itu dianggap lemah jika disertai dengan akhlak dan sasiah yang boleh merosakkan seluruh jentera pentadbiran sekaligus mengganggu proses pembangunan ummah. Kita pun diajar al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi yang membawa serta mengajar kepada kita panduan-panduan, the do's and the don'ts. Yang halal jelas, yang haram pun jelas. Nak ajar pada kita ulama. As-Saff ayat 4 Allah ada sebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah amat mengasihi orang-orang yang membela agama Allah pada jalan yang tersusun rapi umpama bangunan yang berdiri teguh. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Ulama bersama Umara dan Belia 4B Melaka Berselawat tahun 2016 di Dataran Seri Bendahara. Hadir sama Isteri Ketua Menteri Datin Seri Fadilah Abdullah, Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Wira Osman Mohamad, Barisan Esko Kerajaan Negeri, pemimpin dan ahli gerakan Belia 4B Melaka.